kepada yang baru masuk, selamat sejahtera. Saya ucapkan tahniah kerana berjaya hadir pada pagi ni pagi sepatutnya kita bersemangat lah dah siap makan sarapan apa semua. Sebelum tu saya kenalkan diri. Nama diberi Nur Haslinda binti Basri. Nama diberi Nur Haslinda binti Basri dan saya trendingkan as Sifu Linda. Sifu Marketing Malaysia yang mana fokus saya on zero cost marketing. Saya basically sebagai founder Smart Digital Marketing Center Malaysia PLT. Bersama saya ada pengajar-pengajar lain lah bersama SDMC. Okay, basically saya dah buat on zero cost marketing ni up to start bermula kelas saya yang pertama lah Kalau you search kursus WhatsApp di Google, you akan jumpa di Paijaras yang mana pada tahun kursus WhatsApp kursus WhatsApp yang mana seawal 2017. Seawal 2017 saya dah start. Jadi selain daripada saya full time dengan my own center, saya sebagai full time trainer fokus on business dan pemasaran zero cost. Dalam masa yang sama saya on the way my PhD di UiTM Shah Alam dalam bidang tourism management. Diploma, degree, master, PhD semua UiTM lah semua UiTM di hatiku nampak gayanya. Okay. Saya buat semua course tourism management yang mana PhD belum habis lagi, still on the way lagi. PhD still on the way lagi. InsyaAllah saya akan try awal tahun ni. InsyaAllah lah, bukan senang juga kan. Power of RM tu lagi kuat. Okay, jadi saya buat my topic on social media marketing. Okay, social media marketing yang mana of course fokus on tourism industry, tapi at the end of the day orang kata apa, result dia nanti boleh juga apply di industri-industri lain. Saya buat on the effect of social media on Muslim friendly travel agencies performance. Okay. Alhamdulillah dah present di Istanbul, Turki dan juga di Osaka, Japan. Nasib baik sempat kalau COVID baru nak pergi tak boleh, tak dan lah kan. Kita doakan berakhir sebab saya pun excited nak jalan-jalan macam sebelum ni. Baru nak plan pergi negara lain, dah COVID kan. Okay. Itulah sedikit tentang saya yang mana saya Sifu Linda, saya trendingkan as Sifu Linda. Saya ada 2 program yang saya tengah aktif. Yang pertama, program pemerkasaan usahawan. Yang kedua, program pendidikan dan pengembangan minda kanak-kanak. Program pemerkasaan usahawan ni ialah saya buat kelas-kelas untuk membimbing usahawan digitalkan bisnes mereka. Kalau kata untuk pendidikan dan pengembangan minda kanak-kanak ni, ini adalah program CSR saya lah. Program CSR saya ialah kita give and take lah. Apa yang kita dapat kita share dengan komuniti kat luar sana. Lebih kurang start orang kata apa, saya buat kelas orang kata apa untuk adik-adik berumur 6 tahun ke bawah, kelas percuma, kelas asas membaca, asas matematik dan asas komunikasi bahasa Inggeris. 3 kelas ni buat 1 jam je. Cuma adik-adik bila saya ajar sambil nyanyi-nyanyi lah, macam you all tak boleh lah. Okay. Okay. Ambo sempat pula dia sama dia tanya. Okay. Tenang, biasa pertama kali masuk Zoom kan. Kalau saya tak buat kelas Zoom ni memang dia tak mau lah belajar kat Zoom ni. Okay. Sekejap. Okay, cantik.
Okay. Macam saya kata tadi, saya aktif program pemerkasaan usahawan dan program pengembangan program pendidikan dan pengembangan minda kanak-kanak. Okay. Cuma untuk kanak-kanak ni ada CSR, ada yang berbayar. Berbayar ni untuk kos English class lah. Kalau yang percuma tu untuk 6 tahun ke bawah tu untuk CSR. Okay, saya buat 3 kali je lah seminggu. Yang lain semua saya bersama usahawan. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak tentang saya, Sifu Linda. Okay. Jadi pagi ni kita straight to the point lah sebab nak cerita pasal Sifu Linda, apa yang saya lalui sepanjang proses saya mengkaji ilmu marketing seawal-awal 2017, awal tahun Jadi yang tu 7 hari 7 malam pun tak habis, yang tu kemudian nanti masuk slot lain Okay, jadi kita straight to the point dengan tajuk kita pada pagi ni, bina website zero cost. Saya bagi jaminan lepas you join kelas ni, pagi ni you akan boleh buat website dengan syarat. Fokuslah ni kejap lagi dia tengah memandu, bahaya kan. Tengah makan, satu hal, tercekik pula nanti kan. Tengah kejar anak. Lepas tu dengan anaknya dikejar tak dapat, dengan belajarnya pun tertinggal contohnya. Jadi kita kena ready lah kena betul-betul fokus, mesti jadi punya. Mesti jadi pada siapa yang fokus. Okay. Website. Okay. Saya percaya yang hadir pada hari ni ada yang dah ada website. Ada yang belum ada website. Ada yang dah ada bisnes. Ada yang belum ada bisnes. Tak ada masalah. Kelas website yang you attend InsyaAllah something yang you boleh jana pendapatan at the end of the day. Share, kongsi balik dengan orang lain. Okay. Okay, saya buka slide jap. Tak sabar tu. Okay, website. Dekat slide ni saya letakkan nombor telefon saya. Jadi janganlah kalau orang lain kalau ada masalah. Linda, ada orang tak dengar suara. Dia tak dengar suara, dia beritahu orang lain. Okay. Okay. Okay, ready Action. Okay. Sekejap Ustaz, ada tertinggal something. Tinggal. Bagi saya 1 minit jap. Sekejap 1 minit. Okay. Barulah. Okay. Siri here. Let me know if I can help. Siri ni keluar pula.
Okey, bawah slot bina website perniagaan zero cost. Okey. Topik yang pertama. Pengenalan biasalah topik pertama selalunya pengenalan lah kan. Kita nak warm up sikit sebelum kita lari kena warm up, tidak sakit urat kan. Okey. Pengenalan yang mana bina website perniagaan. Saya percaya ada antara yang datang hari ni yang memang tak ada website, ada yang dah ada website, ada orang kata beribu-ribu-ribu-riban dah bayar, beribu-ribu-ribu dah bayar untuk buat website tapi tak dapat customer juga, tapi jangan give up. Asalkan you datang kelas hari ni, maksudnya you tak give up lah. Teruskan usaha tu. Okay. Bina website perniagaan. Website ni pada saya yang mana optional lah ada bagus. Tak ada pun tak apa. Tak adalah kalau kata tak ada website tu tak boleh buka bisnes. Boleh buka bisnes. Cuma macam tak boleh nak belagak sikit lah Okay, kejap saya baru perasan. Saya tak setting kejap lagi ada pula yang melukis-lukis muka harimau kat situ kan. Okay. Bina website perniagaan. Website ni sebagai sumber rujukan. Okay. Of course kalau bisnes you nak pergi big. Kalau kata you ada website tu orang respect lah macam tu kan. Tapi sebagaimana yang you all tahu dekat luar sana nak buat website mahal, betul? Hari ni si Pulinda nak share cara tak payah bayar. 1 sen pun tak payah bayar. Yang penting follow rapat-rapat. Okay. Website sebagai sumber rujukan. You dah ada yang dah ada Facebook yang datang hari ni, ada yang dah ada Instagram, ada yang dah ada Telegram. So, nak tambah lagi WhatsApp. Yang Facebook nak tambah lagi website. Facebook tak terjaga. Orang kata apa, Instagram pun post tak post. Lepas tu Telegram pun on tak on. Semuanya masalah. Kita ni nak berniaga online ni, at least ada tapak lah dekat mana kita bertapak. Dan kalau boleh ada tempat yang you fokus. Kejap sana, kejap sini. Orang buka YouTube channel, you buka YouTube channel. Orang buka TikTok, you buka TikTok. Lepas tu orang buka website, you buka website. Lepas tu you tak jaga. Lepas tu you cakap, apa ni berniaga online? Tak ada masa depan. Siapa cakap berniaga online tak ada masa depan? It's all about strategy. Okay, strategi yang you gunakan. Jadi at least you ada satu platform rujukan. Rujukan contohnya website lah. Tapi ada je yang ada banyak. Ada website, ada Facebook, ada Instagram. It's up to you. As long as you boleh jagalah. Kalau tak boleh jaga, biar fokus satu lah. Ini lepas 1 year baru tengok. Customer tanya sebagai kan. Okay. Website ni macam kedai online kita lah, yang mana orang boleh, kalau kata kedai fizikal tu orang boleh datang, kita sewa bangunan ke beli bangunan, sewa kedai, beli kedai dan sebagainya. Cuma bila website ni senang, tak ada cost. Dari segi penyewaan tu tak ada. Buka aja website tu. Cuma ada juga yang kata orang kata apa, ada juga charge lah yang you tahu kat luar sana, nak upah orang buatkan website kena bayar, nak suruh nak chop domain ke apa ke, hosting dan sebagainya nak kena bayar kan. Nak buat konten lagi tak tahu, nak kena upah orang lagi. Paling-paling ada yang survey-survey minimum lebih kurang RM3,000. Tapi RM3,000 dia buat baru dia tak tolong viralkan. Pandai-pandai lah nak hidup contohnya kan dia cakap kan. Okay, jadi tak apa. Hari ni kita akan guna satu platform, yang mana satu platform ni sangat luar biasa lah saya dah kaji banyak platform lain yang kat luar sana yang bagi buat website. Kita ada Weebly, kita ada WordPress, kita ada macam-macam dekat luar sana. Cuma saya suggest topik nombor 2 kita pergi pada platform website zero cost yang mana kita akan gunakan Wix.com. Okay, Wix.com. Okay. Okay, Wix.com ni, okay, Wix.com ni kalau ikutkannya, macam mana dia boleh buat free, betul? Memanglah dia buat free, sebab lepas dia bagi free, you mesti kena bayar. Sebab apa you bayar? Sebab you nak lebih. Contohnya,
Okay, tapi dia offer peluang. Siapa nak buat website? Mai buat website, tapi kejap lagi kita nak lebih yang ni, lebih sana, bayarlah dengan dia. Yang saya akan share ini bagaimana nak menggunakan Wix secara percuma. Apa trik? Apa tips and trick dia? Okay, Wix.com salah satu platform yang satu-satunya platform yang saya akan share pada pagi ni lah. Salah satu tu macam banyak pula platform ni kan. Satulah Wix.com. Topik nombor 3. Okay. Topik nombor 3 yang mana website template. Okay, template website disediakan dari pihak Wix.com. Kena faham saya share hari ni untuk usahawan yang baru nak up, baru nak menapak balik, baru nak bangkit balik. Kalau bukan sebab COVID ni dia pun kan. Okay. Jangan risau ni tak payah pening kepala sebab okay, kenapa saya kata template base? Sebab apabila you sign up dengan Wix ni nanti, you boleh pilih. Cuba tengok dekat sebelah kanan atas tu. Saya search perkataan catering, dia akan keluar semua template catering. Kalau kata you nak real estate ke, business ke apa ke, you search je. Tapi tolong, tulisnya dalam bahasa Inggeris lah. Tak faham lah pula dia bahasa Melayu. Lepas tu you marah dia, apa ni? Catering. Dia eja catering K. Patutnya kena eja catering C kan. Okay. Jadi ni contoh-contoh dia keluar kat sini kan. Semudah you edit sajalah. Tekan tab catering kat sebelah kanan atas. Lepas tekan edit atau nak view dulu. Nak tengok dulu cantik tak cantik. On tak on. Okay. Jadi tekan edit. Senang sangat-sangat. Nak tukar tulisan tekan kat tulisan. Nak tukar gambar tekan kat gambar. Nak tukar background tekan kat background. Change background. Mudah, copy, paste, drag. Mudah. Okay. Dia ada on business services ni, banyak lagi template dia, coaching, business sebagainya. Kat bawah store ni untuk kedai-kedai online, kedai apa, dia akan bagi semualah option pada you di sini. Okay. Seterusnya topik nombor 4, iaitu booking keyword business. Okay. Macam mana cara nak booking keyword business ni? Okay. Okay, nama website you tu nak letak nama apa? Okay, kalau boleh nama tu umum lah. Okay, you nak buat apa? Contoh Wix.com, dia buat Wix.com. Kalau Wix.com faham ke tak faham? Tak faham lah apa Wix.com. Jadi dia ada masalah macam mana nak bagi tahu orang apa namanya Wix.com tu. Tapi tak ada masalah, Wix bayar Google, bayar YouTube dan sebagainya tau. Dia bayar. Dia tak ada masalah. Jadi kalau you buat nama pelik-pelik ni, you kena bayar lah. Lebih baik. The best, contohnya kalau kata macam saya nak offer program keusahawanan, you nak buat apa? www.sifulinda.com boleh? www.programusahawan.com boleh? Okay, jadi you pilih keyword dia. Ada hari tu saya nampak www.ibadahkorban.com. Jadi orang clear dah dia punya bisnes apa. Jadi you nak letak nama syarikat boleh, nak letak nama bisnes boleh. Tapi kalau you letak nama keyword, contohnya you letak www.cateringbudget.com. Orang nampak tak you buat keuntungan? Tak nampak lah. Tu yang best dia. Jadi gunakan keyword general lah. Orang akan forward website you, don't worry. Okay. Cuma kalau buat pelik-pelik bukan orang tak tekan. Orang tak faham nak tekan tu. Kita nak buat zero cost ni. Kita nak buat orang forwardkan kita punya website. Contoh kita real estate negotiator kan. Kita rent kan. Kita buat website yang mana landing page pun boleh buat juga dalam Wix tu. Blog pun boleh buat. Macam-macam boleh buat dalam Wix ni. Jadi you boleh buat www.rumahmampumilik.com. Okay. www.rumahsewa.com. Daripada you letak www.faridahventures.com, orang tak faham.
apa benda bisnes yang you buat ni saya harap clear lah okey. Ini dah kenapa pula kita tak cover pun tajuk ni, dia dah masuk tajuk ni lah. Okey. Apa ke benda? Okey, sabar, tenang. Okey. Kita nak tentukan nama website kita, keyword kita, business kita, wix.com. Tapi kita boleh buat nama syarikat, tak ada masalah, saya tak halang. Tapi kalau you nak buat zero cost, the best you gunakan keyword general. Contohnya jual ubat kurus kan, www.kurus7hari.com. Itulah kalau kata you ada produk frozen you, My Sarah Frozen, www.mysarahfrozen dengan www.productfrozen, mana yang orang akan forward? Ada juga student saya suruh dia buat www.produk Bumi Putra ke, www.produk Muslim ke, benda tu akan buatkan orang ingat semua produk dalam tu, semua produk-produk satu Malaysia, usahawan Muslim contohnya kan. Tapi sebenarnya website tu you je, you punya produk saja. Tak ada masalah. Dummy. Okey. Terkejut dia, kenapa tiba-tiba? Okey, sekejap Jadi dah boleh fikirkan sekejap dalam masa seminit. You nak buat www apa? Jangan pergi Wix lagi, jangan sign up lagi Dengar dulu apa saya nak tunjuk step by step. Okey, dah fikirkan? Saya bagi 1 minit. Fikirkan you nak buat www.apa.com. Boleh nak buat nama syarikat pun tak ada masalah. Saya bukan halang. Jangan buat nama syarikat, tak. Tapi kalau kata you nak orang tak nampak you buat keuntungan, bagi keyword general lah. www.kedaionline.com, seolah-olah www.kedaionline.com, seolah-olah dalam tu produk orang satu Malaysia. Sebenarnya produk you seorang je, tak ada masalah. Student saya buat sampai orang tanya dia, macam mana saya nak letak produk saya dekat dalam website ni? Dia tanya saya, si Fulinda nak charge berapa Alamak, nak charge pun dia tanya saya, you charge suka hati lah, you nak letak berapa lah. Dia punya produk letakkan produk orang. Boleh, tak ada masalah. Kalau boleh, you ajar je dia cara dia buat daripada you tolong buatkan, leceh tau. Okey. Jadi tentukan nama website yang kita nak letakkan, www.com tu apa. Okey, nombor 5. Topik yang kelima, rahsia domain percuma. Belum apa-apa dah nombor 5 kan. Rahsia domain percuma, okey begini. You nampak tak www.pemerkasaanwanita.com tu, nampak tak? Okey, www.pemerkasaanwanita.com tu bukan domain betul-betul Jadi apa boleh buat? Sebab saya tengah cerita sekarang trik macam mana you nak buat, macam mana you nak dapat domain percuma. Secara logiknya domain tak boleh percuma. Mana boleh, kena bayarlah. Dah kata pun kita berniaga pun kita ada sewa tapak apa majlis pun kita bayar, betul tak? Okey, sama juga dengan online. Kalau you tak bayar, bermaksud orang type www.pemerkasaanwanita tak jumpa. Tapi tak apa, sebab kita akan share link. Orang akan tekan dekat link kita. Okay, tak apa, nanti you faham lah maksud saya tu macam mana. Just follow jap. Ibaratnya kita buat ni domain dummy lah Dia seolah-olah dia wujud. Kita bukan nak target orang type dekat Google. Kita nak target orang tekan dekat link yang kita share tu. Okay. Saya nak masuk guna satu lagi account jap. Sekurang-kurangnya saya nampak apa jadi.
881 009 6481. Saya masuk tambahan akaun satu lagi. Sekurang-kurangnya saya perasan lah bercakap-cakap tak share screen ke apa ke. Okey. Jadi you nak buat apa ni? www.pemekasanwanita ke? You nak buat macam saya nak buat www. Belum ada lagi. www.sifulinda.com. Kan you pergi type pula. Ini contoh, okey. Okey, saya join guna nombor. Okey, cantik. Barulah. Baru nampak sini. Okey. You decide je you nak buat www.apa.com. Okey, kejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak jadikan dia domain ni dia seolah-olah real lah. Ni www.pemekasanwanita.com ni bukan domain betul lah, orang nampak je tapi tak ada. Macam tu. Dia nampak je ni ilmu lain ilmu zero cost. www.pemekasanwanita.com atau www.sifulinda.com. Saya nak anda fikirkan dalam masa 1 minit you nak buat www.apa.com. Okey, seterusnya. Apabila you dah decide, topik nombor 6. Apabila you dah decide, okey Sifu saya nak buat www.rumahsewa.com. Contoh www.rumahsewa.com. Jadi dia kena buat akaun Gmail rumahsewa@gmail.com. Nanti baru URL kita akan jadi rumahsewa sekian-sekian. Maksudnya kita nak jadikan URL website kita ada perkataan tu rumah sewa tu. Boleh? Kita tengok nombor 6. Mencipta akaun Gmail baru. Okey, akaun Gmail baru Sifulinda. Tak tahulah nak buat akaun Gmail macam mana. Type aja Gmail dekat Google tu, keluar create account, tekan login, ikut step by step. Siap. Mesti buat email Gmail baru. Mesti buat Gmail sebabnya URL website kita nanti akan follow Gmail kita. Okey. Guna nombor personal. Contoh saya, email saya haslindanur89 contoh kan. Jadi nanti bila saya sign up dengan Wix nanti dia akan jadi http haslindanur. Contoh itulah email memang daripada zaman dulu-dulu lagi lah Zaman orang kata apa kanak-kanak Rebina baru simpan lagi email tu kan. Okay, jadi gunakan email yang you buat baru. Okay, buat baru. Tapi macam mana kalau email tu tak lepas? Sifulinda, saya buat produk. Okay, saya buat kedai online tapi tak lepas, dah ada orang ambil lah perkataan tu, buat kedai online 2020@gmail.com. Tambah je apa-apa kat ujung tu. Yang penting aksaranya jangan lebih daripada 18. Kiraan dia. Kiraan dia jangan lebih 18. Kejap lagi saya tunjuk kiraan jangan lebih 18 tu macam ni. Pemerkasaan ni P1, I1, M1, I1, R1. Kira daripada sini. Masa you buat email pemerkasaanwanita@gmail.com tu perkataan ni jangan lebih. Kita nak buat www.pemekasanwanita.com, kita kena buat Gmail pemerkasaanwanita@gmail.com. Kalau tak lepas buat pemekasaanwanita2021@gmail.com. Okey. Kita pergi ke topik yang ke-6 settle, buat akaun Gmail, daftar. Mesti macam saya nak buat sifulinda.com kan, www.sifulinda.com, jadi saya buat Gmail saya sifulinda@gmail.com. Tapi macam mana kalau dah ada, tambahlah sifulinda2021@gmail.com. Tambah ujung-ujung tu sikit. Okey, seterusnya topik nombor 7. Oh laju hari ni kita Topik nombor 7 iaitu pendaftaran website.
Okay, pendaftaran website. Pendaftaran website tu tadi saya suruh buat Gmail, betul? Gmailnya rupa macam mana? Saya nak buat www.pemekasaanwanita.com Sifulinda. Okey, jadi buat email pemekasaanwanita@gmail.com. Kalau tak lepas nanti tambah, ingat pesan saya. Kejap lagi walaupun berpesan-pesan pun dia pun lupa juga. Okey, sebab sambil belajar duk makan McD, lupa lah. Okey, pemerkasaanwanita@gmail.com. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Topik nombor 8. Platform wix.com di Google. Type di Google tu wix.com, tekan button search. Tekan button search. Type wix.com. Okey, tekan enter. Search kat ujung ni. Jadi dia akan keluar macam ni, pilih yang wix.com free website. Okey. Dia memang bagi free, faham-faham je lah. Lepas tu nanti bila nak tambah sini bayar, tambah sini bayar. Tapi okey lah dia bagi free. Sekarang ni apa yang saya share pagi ni, pihak Wix takkan share. Itu jaminan saya. Pihak Wix takkan share apa yang you dapat daripada saya pagi ni sebab kita nak, dia tak tahu apa yang kita tahu, how far kita boleh pergi. Tapi ceritanya tentang saya, cerita website Wix ni boleh guna secara percuma, bukan kita hack Wix, tak. Kita tak hack apa semua, tak. Cuma kita pilih untuk Wix kaya, kita kaya sama-sama Wix lah. Kita akan promote dia juga secara tidak langsung. Nanti kita tengok di hujung-hujung nanti sebab Wix pun bijak juga. Tapi Wix bijak, kita pun bijak lah. Sama-sama bijak, sama-sama kaya lah, itu saja. Simple je formula kekayaan tu. Okey, 3A. Search wix.com. Okey, bila dah search, topik nombor 9. Klik get started. Dulu-dulu dia letak get started, sekarang dia letak start now pula. Start now ke get started ke sama lah. Dia akan ada dekat sini. Bila you type Wix tu dia ada button tu, tekan je kat button tu. Okay. Bila tekan start now ataupun get started, bermaksud you dah sign up dengan Wix. You dah sign up. Jadi Wix bagi buatlah berapa banyak pun website you nak buat. You nak buat website untuk business you nak buatkan website untuk orang, ataupun you nak ajar orang buat website. Terpulang. Okay. Apa kelebihannya datang kelas saya pagi ni? Bukan hanya you boleh buat website untuk diri you boleh buatkan website untuk orang, you boleh ajar orang buat website. Okay. Dan kayo-kayo lah. Wix buat software, Wix dia keluar banyak kos untuk buat sistem dia. Dia keluar banyak dia keluar banyak kos dia. Dia bijak, betul. Sifulinda pun bijak, kita sama-sama bijak. Saya indirectly promote dia, saya guide usahawan untuk bimbing buat website ni yang mana hanya buat melalui wix.com dia ada nilai komersial dia. Okay, tu nanti kita cerita kemudian lah. Create a website, dah okay, yang 10 tadi, kita sign up dengan Gmail. Tekan continue with Gmail. Nombor 11, account wix.com. Maksudnya you dah officially masuk. You dah officially masuk dalam web wix.com. Jangan lupa dia akan suruh klik skip macam tu, you klik skip. Okay. Topik nombor 12, kategori perniagaan. Apabila you dah sign up dengan Wix, you kena identify apa kategori bisnes you. Ini bisnes pun tak tahu. Saya tak tahu lagi lah nak buat bisnes apa. Tak apa, tak ada masalah. Belajar dululah edit-edit. Nanti kalau ada kawan-kawan nak belajar gunakan Wix, kita boleh ajar. Diorang sanggup bayar mahal nak tolong ajarkan buat Wix ni. Setengah diorang tak tahu lah macam mana nak ngedit sana sini, masuk gambar bagainya, nak edit gambar lah apalah macam-macam.
Okey, topik nombor 12, kategori perniagaan. Okey, kategori perniagaan, apabila you sign up dengan Wix, dia akan bagi, okey, you nak buat bisnes ke, online store ke, fotografi ke, music ke, designer ke, restoran ke, fitness ke, event ke, you pilih what kind of website yang you nak buat. Okey, mengikut jenis perniagaan you lah. Kalau kata you nak buat macam saya on coaching, saya pilih business lah. Dia ada coaching and consulting ada. Okey. Even blog pun boleh buat kat sini ada button blog. Nombor 13, topik nombor 13 yang mana template editing. Okay, the moment you tekan button choose a template tu, you tekan je button choose a template. Nombor 14, panduan memilih template. You klik je mana satu. Yang mana you nak edit, you tekan edit this template. And then lepas tu you boleh tukar dah tulisan. Senang je kalau dah biasa guna Microsoft Word, PowerPoint memang dah boleh edit dah. Dah boleh edit dah. Okay. Tengok dululah you tekan view dulu baru you pilih. You jangan tekan edit lepas tu you buat-buat tak kenan pula. Tutup, buka lagi lain. Tutup, buka lagi lain. Website tak siap-siap lagi. Masih tak siap-siap. Sebab asyik tukar template je. Jadi sebelum you nak betul-betul edit tu, you pilih betul-betul. Nombor 15, content website. Okay. Content dalam website. Selalunya kita masukkan apa dalam website? Kita masukkan logo, kita masukkan ayat iklan lah copywriting, kita masukkan video, kita masukkan poster, maybe kita masukkan e-book, kita masukkan PDF kita, orang kata apa, kita buat poster promosi dan sebagainya, maybe GIF video dan lain-lain lah, banyak lagi. Yang mana satu tips saya, kalau kata you nak buat website ni, cari website orang lain, cari dalam 2 ke 3 website orang lain yang dah siap. Sebab kita tak tahu cara nak buat website tu macam mana. Kita main tulis ikut sedap kita je. Dah macam Facebook dah ayat websitenya. Website dia ada ayat dia more professional lah. Tak ada nak santai-santai. Jadi you tengok dia berkaitan dengan nature business you. Saya nak you tengok website orang lain. Of course bahasa untuk orang jual software lain, website dia lain-lain lah. Jadi saya nak you tengok website orang lain yang mana pesaing you. You search dia dekat Google tu, nanti dia akan tunjukkan lah. You cari dalam 3 ke 4 website, you cedok sikit. Dia bukan kata you tengok website jutawan terus jadi jutawan, idok lah tak. Dia soal kita nak dapat dia punya structure ayat tu. Kalau kita nak upah orang tu orang tulis kan, nak kena bayar lah. Minimum 3,000 kena standby. 3,000 dia bagi tulis you punya content website tu agak-agak cukup makan lah. Dah bayar murah, 3,000 bayar. Dia memang buat taklah hebat sangat tapi boleh lah. Ada student saya dia bayar 10k. Barulah kan. Barulah website dia tekan sini jalan, tekan sini keluar sini, pusing-pusing lah macam-macam kan. Jadi ikutlah berapa RM you bayar, lagi mahal lagi advance. Tapi soalnya adakah design tu penting? Ataupun you kena sebarkan supaya orang tahu website you. Kalau website you grand-grand macam mana pun, tapi kalau orang tak tengok bermaksud tiada pembeli. Okay, tiada pembeli lah. Ada yang datang kelas saya, dia dah bayar website dalam RM10,000, okay, lebih kurang RM10,000 dia invest. Lepas tu every month dia bayar dalam 1,500 macam tu, 1,000 plus dia bayar, almost 2,000 lah lebih kurang. Setiap bulan dia bayar, sampailah bulan yang ke-4 ke-5 dia still bayar dan sales tak masuk. Okay, orang tak beli. Jadi saya tanya dia, website macam mana ada lagi? Entahlah, dia tak bayar punya. Patutlah dia tak confident website dia ada ke tak, sabar je lah kan.
Sampai macam tu sekali dia tinggal dengan website dia macam tu je. Okey. Tapi rugilah. Rugi dah buat gram-gram macam tu. Lepas tu biar. Website ni bila you bayar orang untuk buatkan konten website, buatkan video untuk you, updatekan konten untuk you. Diorang guna masa diorang. Janganlah marah kalau diorang charge. Okay. Cuma untuk design konten lain, untuk tolong promotekan lain, untuk tolong managekan lain, lain. Dari semasa ke semasa kita nak update juga, nak tukar apa gambar ke video ke, nak tambah ke apa ke, kena ada orang tolong buat lah, nak kena tolong bayar lah untunglah siapa yang ada anak kan, bolehlah maknya suruh syarat allowance bulan ni tak dapat kalau tak tolong mak kan. Pandang sekeliling kita. Kalau kata tak ada lah, saya tak ada staff lah nak bantu tengok anak tu. Daripada dia tak buat apa-apa, bayarlah. Tolong update gambar dekat website mak, bayar sikit. Bayar ikut kerajinan dia. Jangan bagi bulan-bulan, nanti dia malas. Okey, kalau buat ni, kalau letak gambar dalam website mama bagi ikut jam kerja lah. Kalau 1 jam buat gini, mama bagi RM10 ke apa ke, itu you buat sendiri lah. You fikirkan harga dia berapa. Yang penting bila dia kerja banyak, dia lagi dapat banyak, barulah dia motivate lah dia nak buat banyak-banyak. Okay. Tolong postkan dekat Facebook mama kan, papa ke apa kan. 1 post 10 sen. Ini cabut rambut aja 10 sen suruh dia forwardkan. Jadi tak ada masalah. Sebenarnya bila COVID-19 ni bukan merencatkan bisnes. Sebenarnya bisnes kita boleh pergi ke stage yang seterusnya yang lebih gempak-gempak lagi lah Contoh Smart Digital Marketing Center, sebelum ni Enterprise. Tapi bila COVID, Smart Digital Marketing Center Malaysia PLT tau. Bisnes saya tak downgrade. Bisnes you downgrade kerana marketing. Business you downgrade kerana marketing, bukan sebab business you tak bagus, bukan sebab produk you tak bagus, bukan sebab perkhidmatan you tak bagus, tapi marketing you tak ada team, you tak ada database. Okay, you tak ada team and database penting nak berjaya seorang-seorang. Boleh cepat naik, jatuh pun, gedebuk pun cepat. Tapi kena bersama-sama. Yang tu dah masuk bab lain pula Okay. Jadi nak jalan singkat macam mana si Fulinda, tengok website orang lain, cedok itu saja. Walaupun you tengok website jutawan, you tak jadi jutawannya. Belum lagi. Saya nanti bukan apa, saya macam mana kalau dia marah? Apa bendanya? Bukannya you boleh jadi jutawan tiru pun. Tiru maksudnya bukan seketul, ambil dia punya cara struktur penyampaian tu. Okay, kami menjalankan, ambillah perkataan tu. Jangan pergi ambil terus. Kami menjalankan perkhidmatan yang you tak ada pun you ambil sekali. Itu agak-agak lah copy seketul-ketul betul tu namanya. Kadang student dia kata, okey Sifu saya dah tengok website ni, boleh Sifu tengok? Kita pun tengok. Ini you ada jual tak apa yang dia dah tulis ni? Tak ada, belum lagi, nanti saya edit kemudian. Dengan nombor telefon orang tu pun dia copy sekali. Dengan alamat orang tu pun dia copy, dia tak tukar kan. Sabar je lah. Teknik nak edit dia mudah. Kalau kata tekan pada tulisan, dia akan keluar font, size, bold, italic, underline, alignment, colours. Boleh pilih kat sini font size. Font pun boleh tukar. Format apa. Mudah lah Biasa guna Microsoft Word, PowerPoint memang mudah. Kacang-kacang saja. Okay, kacang goreng. Okay. Seterusnya. Nombor 16, payment gateway. Payment gateway iaitu kita akan gunakan bplease.com. bplease.com. Kalau ikutkan pada asal-asalnya, kita kena upgrade Wix. Tapi sekarang saya ajar you all untuk tidak upgrade Wix. Bermaksud Wix akan kaya dan kita pun kaya sama-sama macam Wix kaya, insya-Allah. Sebab Wix ada kos operasi, kita tak ada kan. Kita tengok nanti macam mana. Tekan button apply now, bermaksud kita integrate wix.com dengan bplease. Kita integrate untuk payment gateway. Kalau ikutkan untuk Wix, dia kata kalau nak buat payment gateway, upgrade lah kami, upgrade, bayar. Jadi kita tak bayar, kita ambil bplease, kita connect dengan
Wix. Boleh, memang dibenarkan. Cuma dia tak sangka lah you sebijak tu, betul? Buat je lah. Okay. Kalau ikutkan guna PayPal, tapi you boleh ambil Bplease. Ada banyak payment gateway kat sana, terpulang pada you nak guna yang mana. Nanti kan tanya pula, si Fulinda kalau bukan Bplease boleh tak? Bplease ni saya kaji. Okay, not bad lah. Boleh lah. Friendly je. Bplease ni, dia kena ada account bank syarikat lah kalau kata kita nak buat pendaftaran payment gateway ni. Dan dia lebih mudah compare tu kita nak, orang kata apa, itu terpulang lah. Kalau you dah ada payment gateway lain, gunakan yang ada je. Tak payahlah, dah ada Senang Pay, pergi buka lagi. Platform lain kan banyak sangat nak jaga. Gunakan yang sedia ada. Sebab dekat Wix ni, dekat button buy now dia boleh letakkan, dekat button buy now dia tu, boleh letak URL Bplease ni nanti. Okey, pendaftaran Bplease adalah percuma. Tetapi setiap transaksi bayar lah. Kesian dah dekat Bplease ni. Dia dah offer you daftar percuma. Lepas tu bila menjual pun percuma. Jadi apa yang dia untung, dia pun ada cost juga. Website ni pun nak maintain ada bayaran dia. Apa ni Bplease? Kata free, lepas tu so bayar. Macam ni. Bplease ni dia bagi kita guna percuma. Kalau tak ada transaksi boleh daftar. Kalau tak ada transaksi tak ada bayar 1 sen. Tapi kalau ada transaksi RM1.5 dia tolak. Kalau RM1.5 pun tak nak bagi, tak apa. Buat untuk belagak je lah. Ni website saya. Ni website saya. Tekan button ni boleh buat bayaran kan. Tapi kalau nak bayar, ini ambil account bank saya. Direct bayar. Boleh juga. Kadang student dia punya takut. Nak daftar ni ikutlah nak daftar boleh, tak daftar pun tak apa. Si Fulinda saya close sale terus kat WhatsApp boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak semestinya you nak guna Bplease. Cuma Bplease ni orang senang untuk membayar tu dah ada laluan. Orang online ni dia nak bayar kalau you bagi dia kemudahan untuk bayar tu. Kadang dia nak tekan terus bayar. Okey, dia boleh bayar melalui Maybank to you, CMB Click kalau kata orang beli barang kita lebih kurang gitulah Jadi kita tekan button apply now dan lepas tu kita register, dia ambil masa 3 hari untuk proses. Selepas 3 hari you boleh buat collection form. Collection form boleh buat lepas 3 hari, yang mana satu produk satu borang. Ada student saya dia buat Wix ni, Bplease ni, dia buat untuk present saja. Maksudnya pergi pada agensi-agensi, dia ada present proposal kan. Ini website saya, ini untuk payment gateway, padahal tak guna pun. Faham tak? Ada orang dia ada purpose dia yang berbeza lah. Tujuan dia buat website tu sebab apa? Sebab nak show off ke apa ke terpulang. Itu pun ada juga student saya. Dia bagi tahu dia walaupun dia buat payment gateway buy now apa semua kan kat sini, tekan ni bagai-bagai. Tapi ada orang memang akan contact dia. Hello encik, bagi nombor akaun. Dia takut nak tekan buy now tu lah macam-macam dengar ceritanya duit kena ambil lah pula. Macam-macam Okay. Ada masih ada lagi nervous lagi lah menggunakan teknologi ni, tapi tak ada masalah. Tu cuma kata apa sikit je lah terlalu kecil sangat percentage orang yang orang kata belum bersedia dengan perubahan teknologi ni lah, dia baru nak belajar kan. Okay. Payment gateway di bplease.com. Jadi daftar dengan bplease.com, tekan button apply, nanti dia minta maklumat individu, account bank individu, account bank syarikat, nombor SSM, dia minta lah semua yang berkaitan. Okay, jadi nanti bila you dah buat borang, lepas 3 hari, you buat collection form, ambil URL dia. Setiap borang tu ada URL dia. Walaupun sama harga tapi nama produk lain-lain. Pastikan, satu, ingat pesanan saya. Kalau you letak gambar produk you warna hijau, the same produk, letakkan gambar dalam borang Bplease. Tolong jangan buat kontroversi lah dia letak sini warna hijau, sini tak warna kuning, packaging lain. Bila orang tekan, tadi aku tekan bukan warna hijau ke? Tiba-tiba warna kuning lah, orang tahulah rahsia kita. Bila diorang tekan button buy tu, diorang tak tahu diorang dah pergi ke Bplease untuk pembayaran. Jadi dia dah tahu benda tu different tau. Baru tersedar. Ejaan, huruf kecil, huruf besar mesti sama. Jangan dekat wix.com you letak NC Foundation.
Dekat borang you letak NC Gold Foundation, tambah-tambah gold pula kat situ, nanti orang akan panik. Orang online ni dia nampak pelik sikit dia stop. Ini tak jadi ni, aku kena tipu ke apa lah, macam-macam lah okey, faham kalau buat tu biar, kalau kata dah bunyi ni integrate tu biar nampak integrate, betul-betul nampak real lah. Dia real platform, no problem. Sebab dekat Wix tu dia bagi kita letak URL. Kita nak letak URL Facebook ke, Instagram ke, apa-apa URL semua boleh share dekat situ Tak ada masalah. Tak marah, dia tak marah. Okey. Okey. Loh. Apa? Terkeluar tak boleh masuk? Okay, kali saya pandang lah iklan sikit. Okey. Jadi daftar payment gateway. Tapi kalau kata tak ada payment gateway macam mana? Dekat button buy now tu you type whatsapp.my/tambah 601823131816. Nanti orang akan tekan situ terus direct WhatsApp you, tak payah save nombor telefon lah. Yang tu kalau kata you nak close sale di WhatsApp. Orang akan tanya, boleh saya dapatkan info, lepas tu you bagi nombor account secara manual lah. Ingat dekat URL tu, dekat button buy now tu nanti you tekan and then you klik dekat link, you linkkan dengan whatsapp.my/tambah 601823131816. Kadang-kadang student nombor kita dia letaknya kat situ, sabar je lah. Tak, Sifu saya nak praktis dulu. Ni bukan nombor saya ke ni? Nombor sendiri letak kat situ. Bagus peserta-peserta saya semuanya baik-baik, orang kata apa, lurus-lurus orangnya kan. Kita suruh letak nombor kita, dia letak betul-betul nombor kita kat situ. Okey, nanti kau orang kontak kita pula tak pasal. Okey, daftar payment gateway. Kalau tak, close sale di WhatsApp je. Dia boleh linkkan dengan phone number. Kalau you nak orang call lah tapi jarang lah orang nak call. Masih nak jimat kredit lagi kan. Buat apa nak call WhatsApp kan boleh kan. Okey, seterusnya. Cepat no. Saya pula yang terkejut. Topik yang ke-17. Cara setting domain percuma. Okey, dekat dalam wix.com tu, dekat mana you nak set domain tu, mula-mula you tekan setting. Okey, bila you tekan di bahagian setting, site action, rename site. Okey, yang ni rename site. Lepas tu tekan pada go to editor. Nanti dia akan keluar page title tau. Dekat page title tu you tukarkan www.sifulinda.com. Jadi nanti dia sebenarnya adalah page title tapi kita type domain. Jadi orang nampaklah page title tu seolah-olah domain. Macam tu. Dummy. Macam tu. Okey, even site address dia macam ni kan. Dia mystunningwebsite123.website.com. Sebab apa dia buat Gmail dia mystunningwebsite123@gmail.com. Faham tak? Okey, faham tak faham? Okey, kenapa? Nanti URL website kita akan jadi macam ni lah. Kalau kita buat tadi rumah kos rendah kan. rumahkosrendah.wixsite.com. Itulah maksud saya. Kenapa Wix akan kaya, kita pun kaya sama-sama. Kita kaya sebab kita tak upgrade, kita dapat income. Dia kaya, kita promote dia indirectly, ada perkataan Wixsite dekat sini. Nanti your website, your URL akan jadi .wixsite.com. Jadi bila sakit mata, usahawan dibayarlah untuk buang .wixsite ni. Itu je lah ceritanya. Selagi mana you tak bayar dia, adalah perkataan tu. Penting tak penting nak bayar ni, tak bayar pun boleh dapat income juga. Cuma nak kena tahan tengok .wixsite tu lah. Kalau nak buang memang kena bayarlah dengan dia nanti. Okey. Pada saya kalau boleh guna percuma, untuk permulaan guna percuma. Bila dah duit dah terlalu banyak, dah saya tak tahu nak, duit ni dah terlalu banyak, tak tahu nak buat apa, saya tak halang you untuk upgrade Wix, silakan. Silakan. Kita sekarang ni bila kita cerita tentang nak bangkit balik daripada
nak bangkit, nak grow bisnes kita, kita start daripada step awal. Ini belum apa-apa lagi, belum test market lagi, website belum tahu ada demand ke tak, ada orang respon ke tak, dah terus bayar dah. Lepas tu bila tak dapat pulangan, muka sedih, masam aja kan. Pahit muka tu tengok kan. Okey, jadi topik nombor 18. Website integrated WhatsApp Rainbow Marketing. Okay. Jadi basically, sebelum kita pergi ke topik nombor 18, tadi you dah set domain betul, you dah tengok konten website orang lain dan you cedok-cedok dan you edit semua betul. Website ni dia 100% boleh diedit, boleh di-delete, mana yang nak, mana yang tak nak, boleh ditukar. Bila dah siap, jangan lupa tekan save, publish. Save dan publish. Kalau ada perubahan, orang kata apa, kalau ada perubahan dalam website kita, kita kena publish again. Save and publish again. Sebab apabila kita buat perubahan, kita tekan save sahaja, kita tak tekan publish, bermaksud orang tak nampak update terkini kita. Orang tak nampak orang tak nampak. Jadi website pun dah siap. Website dah siap dah lah. Saya dah tunjuk dah you all macam mana nak create account. Saya dah tunjuk template dia, cuma boleh ubah semua tulisan gambar. Tengok website orang lain. Okay, lepas tu dah setting domain tadi. Kita setting domain dekat sini, dekat rename site ni. Tekan dekat setting dulu. Site action, rename site. Lepas tu tekan dekat button go to editor ni. Nanti dia akan keluar page title. Dekat page title tu nanti you akan tukar perkataan apa? You tukar www.sifulinda.com. Apabila you share je URL ni, walaupun URL you dalam bentuk okey, saya tunjuk yang seterusnya lah. Tadi kita topik nombor 18 kan? Nombor 18 website integrated WhatsApp Rainbow Marketing kan? Okey, boleh tengok di depan ni. Walaupun Okey, sebelum saya terlupa. Okey, tadi kan saya kata whatsapp.my tu letak dekat button kan? Macam mana nak type whatsapp.my macam kat depan ni. whatsapp.my/tambah 60182313. Sebab you tak daftar B-Please kan? Jadi URL tu you letakkan URL whatsapp.my. Nanti bila orang klik, orang terus buat pembayaran. You boleh masukkan dalam copywriting boleh, dekat dalam website pun boleh, dekat button buy now, dekat button register now ke apa ke boleh letak. Okey. Yang ni dia integrate dengan FB dia letak link URL Facebook. Okey, seterusnya nombor 19 copywriting website. Tadi kan saya bagi tahu dengan you all cara setting domain kan. Pergi dekat setting, pergi kat site action, pergi dekat rename site, pergi kat go to editor, lepas tu tukar page title dia macam ni dia tukar www.madukelulutlia.com, betul? Okey, kalau you tengok kat depan ni, atas dia madukelulutlia.com. www.madukelulutlia.com. Sebab dia tukar dekat page title tu madukelulutlia.com. Seolah-olah orang nampak ni seperti domain. Rakyat Marhain tak faham tapi Sifulinda kalau orang type kan tak jumpa kita. Tak, kita bukan nak target orang type kita nak target orang tekan dekat sini. Kita share link orang terus tekan. Kita bukan nak target orang type. Kita bagi link dan suruh dia tekan, jadi dia nampak seolah-olah domain ni real lah. Website kita real, tapi orang tak boleh type atas www.madukelulutlia.com sebab kita tak bayar domain. Kita tak beli. Okey. Ibarat macam kita ni tak berdaftar meniaga lah. Main buka stall di tepi jalan. Lepas tu kena angkat lah itu maksud saya. Tapi untuk ni online tak ada masalah. Buat je lah, memang Wix bagi kita guna free. You nampak tak dekat bawah ni? Apabila you tidak upgrade wix.com, jadi dia akan ada perkataan https://azim.wixsite.com/madu. Jadi kenapa dia punya http kelulu azim ni? Sebab dia buat Gmail keluluazim@gmail.com. Bila dia buat keluluazim@gmail.com, jadi URL website dia jadi http keluluazim.wixsite.com. Selagi mana you tak bayar dekat Wix, adalah perkataan Wixsite tu. Terpulang pada you lah. Kalau cara tak nak bayar,
ikut cara tak nak bayar. Sebelum tu kumpullah modal dulu sebelum nak bayar pun. Sebab bayar pun of course lah ada kelebihan yang lebih. Dia ada buat kalender, boleh manage booking, dia boleh buat advance tu. Tapi kita buat sesuatu tu atas keperluan kita sekarang. Buat masa ni si Fulinda, saya baru nak bertapak ni. Nak bayar tak berani lagi. Okey, tak apa, kita buat for free dulu. Jadi dekat sini kalau you perasan ini Wix tak cerita saya cerita. Okey, cuba you tengok dekat sini. http://azim@wixsite.com. Walaupun tidak upgrade wix.com, tapi kenapa ada www.madupulululia.com? Seolah-olah macam you upgrade Wix. Orang tekan kat sini pun pergi dekat Wix juga. Yang penting sekali URL Wix kena di atas lah macam ni. Rujukan website. Yang saya cerita sekarang pada you all, Wix tak cerita kalau tak orang tak upgrade Wix lah Saya cerita bukan nak effect business dia pun seronok lah kita cerita, nanti orang akan upgrade juga at the end of the day bila duit dah terlalu banyak tak tahu nak buat apa kan. You pun indirectly you promote wix.com, win-win lah dekat situ. Win-win. You dapat guna percuma, you promote Wix, tapi kalau you kata you nak bayar, tak adalah perkataan Wix tu akan hilang lah. .wixsite.com. Pada saya untuk pertama kali untuk mula bertapak should be no problem lah no problem lah untuk start. Cuma bila saya dah ajar cara tak bayar je lah dia kan. Nak bayar juga pun tak ada masalah. Okay, step yang seterusnya. Nampak clear buat satu copywriting cantik-cantik sebab tadi kita di bawah topik yang mana kita nak integrate kan. Integrated WhatsApp Rainbow Marketing kan, topik nombor 18 kan. Nombor 19 copywriting website untuk kita viralkan dalam WhatsApp. Okay, kita buat copywriting cantik-cantik. Ini link website itu aja yang you forward kan. Tekan. Buatlah ayat cantik-cantik sikit, buat ayat intro sikit, madu peluk hutan, apa dia kelebihan dia, dapat kawan kecil manis, darah tinggi dan sebagainya. Letak-letakkan semuanya. Okay. Nak hubungi siapa, nak tengok website, klik sini, masuk grup WhatsApp letak kat bawah. Jadi ni grup WhatsApp untuk dia dapatkan database, dia panggil orang masuk dalam grup. Kalau kata dia buat grup WhatsApp tu tajuk Madu Kelulut Lia, yang masuk dalam tu orang pencinta madu lah yang nak membeli madu. Sekarang kita dah cerita bab viral kan tau. Wix ni kira dah settle. Edit dia gitu-gitu cara dia. Yang saya tunjukkan tu boleh buat dah. Okay, setting website percuma WhatsApp. Okay, macam ni. You share dekat FB ke, you share kat mana-mana platform, dia akan keluar www.madupulululia.com. Cuma saranan saya untuk you viralkan website ni, kita viralkan dalam grup WhatsApp kalau nak cepat. Sebab tak guna kalau percuma pun dah lah buat website percuma, tak mendatangkan hasil lagi kan. Buat website zero, okay. Dah buat website zero, satu pun tak dapat juga, buat apa kan? Jadi you kena ada platform viral kan. Bila kita dah ada website, kita dah ada maklumat, website kita dah update, dan step yang seterusnya bila website dah siap, kita nak kena sebarkan website kita. Kita nak bayar Google Ads. Okay? Boleh bayar, tak ada masalah. Cuma saya cerita sekarang kalau tak nak bayar, yang berbayar, jadi viralkan di WhatsApp. Pay forward bagi orang join. Bagi orang join grup kita dan kita share website kita dalam grup WhatsApp. Okay, grup WhatsApp ada banyak, ada thousand and thousand grup WhatsApp kat luar sana tinggal lagi you bersedia ataupun tidak saja. Okay, jadi topik nombor 20. Cepatnya masa. Topik nombor 20, domain percuma. Sekejap, kedua kali pula. Okay. Yang tadilah saya tunjuk www.pemangkasanwanita.com, nanti dekat bahagian setting domain tu you tukar Okay, 21 skop perniagaan. Nanti dekat atas tu dia ada page title, dekat bawah dia ada page description. Jadi dekat page description tu you letakkan, contoh dia buat www.jutawangkosmetik.com, produk 100% organik dengan kandungan dari bahan organik seperti ekstrak
sunflower, ekstrak mutiara dan sebagainya lah. Jadi sesuai. Tak ada idea, tengok website orang lain. Tu je ceritanya. Okay, macam saya buat www.pemekasanwanita.com menganjurkan program pemekasan ekonomi dan keusahawanan untuk wanita. Macam tu. Okay. Jangan ada pula yang jual produk tulis menganjurkan program pula, tak kena pula. Sebab tu saya suruh you tengok website orang lain. Kita kena pandang orang lain. Kalau nak buat, nak upah orang lagi, membazir kan. Tengok orang lain. Kita nak berjaya, ikut langkah orang yang dia berjaya. Ini kita baru nak cipta tapak kita sendiri. Memang lambat lah, boleh maju. Tengok je orang lain. Menganjurkan program pemekasaan dan ekonomi keusahawanan untuk wanita. Nombor 22. Kita dah pergi ke topik yang ke nombor 22. Yang mana cara viralkan website tanpa kos. Okay, kita ada ayat copywriting dan kita akan masukkan dalam robot. Ni ayat copywriting ni. Kita masukkan dalam robot. Viralkan dalam grup WhatsApp. Topik nombor 23, menggunakan robot automatic auto post yang mana kita forward je dekat grup-grup WhatsApp. Forward je lah ni contoh antara yang saya sempat screenshot lah. Tak dan nak screenshot yang lain-lain. Okay, ada banyak grup WhatsApp kat sini. Ni semua grup WhatsApp yang grup WhatsApp saya. Buat masa ni yang saya tunjuk ni, yang ni sebahagiannya lah. Tak semualah. Contohnya maksud saya di sini, kita dah siap website betul, kita akan viralkan ke dalam WhatsApp menggunakan software robot. Okay, robot tu yang akan forwardkan website kita. Or else you kena bayar Google lah, Google Ads. Okay. Baru take nafas sikit. Okay. Okay, kejap Okay. Okay. Saya share sikit lah beberapa robot yang boleh digunakan. Patutnya bukan masa slot ni saya share, tapi saya nak you all faham lah. Okay, you all faham penggunaan robot ni macam mana. Sekejap. Okay, saya tunjukkan antara robot-robot yang kita boleh gunakan untuk viralkan website kita. Kita akan viralkan ke dalam grup-grup WhatsApp. Okay. Sebenarnya ni dah masuk topik lain dah sebenarnya. Tapi tak apa, saya share je. Yang mana yang you dan dapat dan grab lah orang kata. Okay. Ni saya buka slide tajuk 16 integrated ni kejap sebab saya nak tunjuk robot. Okay. Robot penggunaan robot ni kita akan masukkan copywriting website kita. Antara robot yang boleh digunakan IM Auto Reply, dia akan hantar lah dia support WhatsApp official. Ni IM Auto Reply untuk copywriting. Tapi kalau kata kita ada kita nak letak gambar ke poster ke, kita nak viralkan dalam WhatsApp, kita boleh gunakan Skedi. Kalau kata IM Auto Reply ni hanya copywriting saja dan dia boleh support WhatsApp Messenger. Kalau macam Skedi ni dia boleh support WhatsApp Messenger, WhatsApp official, dia boleh hantar gambar, boleh hantar video. Maksudnya you boleh viralkan business you dalam WhatsApp direct satu, viralkan website dalam WhatsApp pun boleh menggunakan Skedi ni. Cuma you nak kena join group yang banyak lah kena join group. Okay.
Satu IM auto reply, satu Skedit. Kedua-duanya ada dalam Play Store lah Okay. Sebab dia sedikit underground sikit software. Dia ada cara setting dia, kalau ikutkan software ni dia buat untuk auto reply, tapi saya tukar function dia untuk auto blast. Okay, jadi dia akan menghantar iklan secara automatik. Ada banyak lagi lah robot selain daripada dua tu. Okay. Selepas tu saya nak okay. 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 Okay, sekejap. Satu. Sekejap Sekejap Satu minit je. Saya tengok gambar je Buat pula bunyi dia. Relax. Okay. 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 Jadi saya rumuskan saya tunjukkan slide balik. Jap. Saya cari. Dah boleh dah tu buat website dah. Okay. Okay, saya rumuskan. Pukul 11.30 dah Okay. Thank you. Wait. Okay. Gini. Okay, saya rumuskan yang mana website, saya dah tunjuk dah daripada awal tadi kita akan gunakan platform wix.com. Saya dah tunjukkan di mana untuk you set domain seolah-olah domain tu real. Okay. Dan insyaAllah you dah boleh mulalah untuk pergi ke daftar Gmail baru, akaun Gmail baru, daftar ikut nama website yang you pilih, and then lepas tu you sign up dengan Wix, lepas tu you update content, tengok website orang lain, cedok sikit lepas tu dah siap, you set up domain free yang saya tunjuk tu, save, publish, and then you copy URL tu, buat copywriting, and then lepas tu bila website dah siap, website dah perfect ni, content dah perfect, dah masuk video, dah masuk semua dah ni, and then lepas tu bagaimana cara you nak viralkan website tu sangat penting. Okay, macam mana you nak viralkan website tu. Jadi kita dah berjaya buat website zero cost, bagaimana kita nak viralkan bisnes kita secara zero cost pula. Jadi the best teknik adalah website yang dah siap tu kita akan viralkan dalam grup WhatsApp. Jadi kita akan integrate website kita dengan WhatsApp Rainbow Marketing. WhatsApp Rainbow Marketing. Okay. Buat masa ni di Malaysia hanya saya saja yang pakar untuk WhatsApp Marketing. Kalau kata nak belajar WhatsApp memang kena follow saya rapat-rapat lah Sifu lain bukan tak ada ilmu WhatsApp, diorang ada how to close sale. Tapi diorang tak tahu cara nak cari customer baru dalam WhatsApp lah Okay. Jadi saya tunjukkan sekarang grup WhatsApp yang ada.
Okay. Okay. Okay, saya tunjukkan grup-grupnya. Okay, sebelum tu 1 minit je. Okay, sekejap Saya tengah susun sekejap. Okay. Okay. Of course, Alhamdulillah yang mana tahniah, walaupun saya ajar tadi daripada pukul 10 tadi, sehinggalah sekarang, saya bagi jaminan, you dah boleh buat website, dah boleh buat dan you dah boleh share dengan orang lain. Okay, yang mana cuma you akan ada masalah how to viralkan website you. Okay, macam ni nak viralkan website. Jadi one of the platform yang mana saya cadangkan tadi adalah WhatsApp marketing. Buat masa ni saya the only one yang pakar dalam WhatsApp marketing. Saya dah kaji WhatsApp daripada seawal 2017 seawal 2017 saya dah buat setup my first class. Okay. Jadi saya tunjukkan ni grup WhatsApp ni. Sekejap saya settingkan jap. Setting notification. Okay. Bila saya kata saya the only one yang pakar dalam WhatsApp kan. Kita nak tengok sama-sama lah Kita tanya Google lah Lebih baik kita tanya Google. Sebab kalau dengar daripada saya memanglah saya akan kata saya the only one yang buat, betul? Okay, jadi kita buat sama-sama. Saya tunjukkan kursus WhatsApp. Okay, kursus WhatsApp. Jadi di atas sekali adalah saya walaupun saya tak bayar Google Ads. Ni bayar Google Ads www.Thames Allsport kan. Dibayar kan. Tapi saya tak bayar. Kenapa saya ada dekat atas? Ni ada rahsia trik tips dia lah Okay, saya tekan di sini. Di atas sekali ni. Okay. Itu iklan saya lah paling atas walaupun tak bayar Google buat apa kayakan Google? Google dah kaya. Okay. Sekarang ni tiba masa untuk kita kayakan diri kita. Itu yang penting. Okay, jadi kita tanya Google, Google ada jawapannya. Bukan cakap sembang-sembang saja. 14 Mac 2017 pada 5.44 petang. Okay, Selasa. Gitu kan. Okay, versi viral WhatsApp hacker tarikh 19 Mac masa 10.04 pagi di Payajaras lah. Waktu tu saya buat kelas offline lah. Sekarang ni ada COVID, terpaksa buat kelas online juga kan. Okay, jadi kalau you tengok ni yuran pendaftaran CIMB Bank 7621141698. Waktu tu saya start akaun personal. Waktu tu baru nak up kan. Baru nak up, memang saya guna akaun personal lah. Ni adalah kelas saya yang pertama. Jadi cerita-cerita bukan sembang-sembang saja. Bila saya kata the only one yang pakar, memang the only one yang pakar. Yang mana saya ada database grup WhatsApp more than 10,000 grup WhatsApp. Okay. Jadi ini adalah grup-grup WhatsApp saya yang saya dah buat. Okay, kita tengok jap. Okay, ni grup-grup WhatsApp yang saya dah buat, saya sebagai admin. Saya masuk grup orang dulu.
Okay, saya masuk grup orang dulu, panggil masuk dalam grup saya. Jadi ini adalah grup-grup WhatsApp yang mana saya adalah admin. Ni semuanya. Saya tunjukkan sebahagian ni banyak lagi lah. Saya tunjuk salah satu nombor dulu. Cuma dia lambat sikit bergerak. Ni semua grup WhatsApp saya. Saya dah pegang database WhatsApp. Diorang yang lain tak boleh nak kalah saya lah. Sebab diorang saya dah start awal 2017. Okay, kerja kosong, pasar online, kerja kosong Malaysia, Pahang. Ini untuk database Pahang. Ni bazar online Johor untuk database orang Johor. Ada sebab-sebabnya saya buat. Ni kelas WhatsApp, kelas lain lah. Okay, jadi ni semua grup WhatsApp yang saya buat, yang mana saya jadi admin. Bertahun-tahun lamanya saya kaji WhatsApp. Saya buat sistem dalam WhatsApp, macam mana nak buat sistem agent dalam WhatsApp, macam nak create our own sistem networking dalam WhatsApp, macam mana nak viralkan bisnes kita zero cost, 1 sen pun tak payah bayar marketing. Memang dahsyat lah WhatsApp marketing. Facebook pun dah beli dia dah. Jadi panjang lah umurnya. Okay. Jadi okay. Saya nak tunjukkan yang mana bila saya kata saya dah bertahun-tahun kaji kan. Ini phone-phone yang saya gunakan lah. Ini phone-phone yang saya gunakan. Saya tunjukkanlah sebahagiannya. Yang mana yang done lah. Okay. Ada lagi kat office lain lah. Ni saya tunjukkan ni kan pengsan pula tengok kan. Jadi semua phone ni untuk viral kan. Setiap phone ni ada robot, setiap phone ni ada grup WhatsApp. Dalam satu phone ada beberapa WhatsApp lah Bukan satu WhatsApp saja ni semua phone ni. Okay. Setiap phone ada robot. Jadi untuk close sale satu saja. Saya just connectkan dengan satu ni saja. Tak perlulah saya tengok satu-satu kan. Okay, sekejap ada orang tanya tak, sekejap orang tanya tak, tengok satu-satu. Buang masa lah Okay. Jadi bukan saya suruh you all beli telefon banyak-banyak tu. Dah saya kata saya mengajar pakar WhatsApp takkan tunjuk satu telefon je kan. Jadi you all untuk bermula you boleh buat clone WhatsApp je. Contohnya macam satu phone kan kita boleh buat banyak WhatsApp lah. Contoh phone ni ada 4 WhatsApp, 2 WhatsApp official, 2 WhatsApp business Kita letakkan robot, nanti robot tu akan attack ke 4-4 sekali. Okay, macam phone ni ada 3 WhatsApp, 3 nombor yang berlainan setiap phone bukan satu WhatsApp saja. Okay. Jadi nanti kita akan viralkan website kita dalam WhatsApp all out. Saya akan bagi grup WhatsApp. Okay, saya akan ajar cara guna robot. Memang you dah tahu aplikasi robot tapi you tak tahu guna lagi lah. Macam mana cara nak gunakan tak tahu lagi. Dia ada cara setting. Saya tahu cara nak manipulate setting dia lah. Orang yang buat software tu pun tak tahu software dia power lah Okay. Jadi saya nak tunjukkan di sini yang mana tadi saya dah tunjuk you all step nak buat website, kat mana nak viralkan, macam mana nak viralkan gunakan copywriting, forwardkan guna robot apa. Jadi saya dah share tapi the next stage the next step lah. The next step saya perlu tahu you buat bisnes apa. Jadi saya sebutkan dulu antara tajuk-tajuk kelas yang saya anjurkan. Yang ni adalah untuk package coaching lah Bina website perniagaan zero cost. Macam datang kelas hari ni kita belajar ramai-ramai. Okay, bila kita belajar ramai-ramai balik buat sendiri saya tak bantu. Okay, bezanya bila join coaching saya bantu. Si Fulinda tanya sana, tanya sini saya jawab. Okay, tapi kalau tak join coaching kena try buat sendiri. Kalau silap-silap lah tak ada orang tegur. Okay, jadi kelas free pada pagi ni datang belajar sama-sama ramai-ramai. Faham-faham je lah, saya tak boleh nak fokus. Setiap antara you ada bisnes lain-lain. Macam-macam betul-betul. Okay, jadi saya ajar secara general lah daripada awal tadi. Okay, jadi ada juga kelas saya yang mana kursus bina website perniagaan ni yang mana 10 pagi hingga 10 malam. Kita belajar sehari, kita belajar one to one, you dan saya saja. Okay, kita ada lagi tajuk lain. Integrated digital business, WhatsApp Rainbow marketing, WhatsApp Rainbow saja.
Facebook profile, Facebook page, tak payah bayar FB ad. And then video marketing animasi, macam nak buat video, macam mana nak buat logo kalau tak ada logo, macam mana nak viralkan logo kalau dah ada logo. And then lepas tu bina poster animated grafik, video editing pro, Adobe Photoshop Express, software saya akan bagi melalui Dropbox lah sebab Gmail tak lepas. Okay. So integrated online dan offline marketing. Macam mana kalau kita ada bisnes online dan offline, apa jenis bisnes yang you sedang jalankan, saya akan guide accordingly lah mengikut bisnes you. Robot automatic pro, ebook marketing. Okay, kita akan buat ebook bersama. Okay, ebook ni sebagai agent marketing kita. Apa yang saya buat ketika COVID hari tu, ketika awal PKP saya buat ebook, kelas-kelas saya buat ebook, saya jual ebook. Di hujung page tu saya promote kelas coaching saya lah, dia macam agent marketing kita. Jadi ketika awal PKP tu saya tak payah bayar gaji orang untuk bekerja dengan saya, dia orang promote ebook saya, dia orang dapat income. Tu cerita dia. And then ada copywriting power, database marketing, okay, literasi digital WhatsApp form, video flash marketing, design business card and sticker, digital branding pro, close sale WhatsApp, close sale online dan offline. Jadi semuanya ada 21 tajuk. 21 tajuk yang mana kita akan belajar one to one. Jadi satu tajuk macam hari ni kelas kita 2 jam yang mana saya cover macam mana cara nak buat website. Okay, dan you belajar dan you buat sendiri. Tapi ketika coaching ni saya bimbing you step by step. Okay, macam nak buat video code nak letak dekat dalam website, macam nak buat logo kalau kata baru nak daftar syarikat. Macam mana nak viralkan website ni. Dalam WhatsApp saya akan guide menggunakan robot semua. Yang mana satu tajuk kelas ni 10 pagi 10 malam, basic to advance. Tak ada advance dah, advance, basic to advance. Yang mana yuran dia RM1,000 sehari. Okay, RM1,000 10 pagi hingga 10 malam. Jadi 21 tajuk bermaksud RM21,000 setiap tajuk. Maksudnya semua tajuk tu RM21,000. Nak ambil satu-satu boleh, satu hari RM1,000 boleh, ataupun you terus nak ambil package langsam semua 21 tajuk. Terpulang lah. Kalau ambil langsam dah 21K. Cuma di sini tawaran saya pada you all, kalau nak bayar belajar satu hari memang agak orang kata apa, berat lah. Okay, jadi saya bagi tawaran paling saya share dekat dalam ruangan chat tu. Saya share dalam ruangan chat. Okay, saya sharekan 21 tajuk tu. Okay, saya dah masukkan dalam ruangan chat. Tak ada pula. Kenapa? Okay. Okay, kejap Okay, saya dah letakkan, saya dah masukkan syllabus dekat dalam ruangan chat tu, boleh tengok, boleh download. Okay. Ikutkan tawaran saya tadi adalah satu subjek RM1,000, betul? Okay, jadi tawaran saya sekarang yang mana 21 subjek, RM21,000, betul? Dan belajarnya 10 pagi 10 malam.
jadi tinggal kosong kan. Okey, RM21,000. Buang jap. Buang 20 tinggal RM1,000. Jadi tawaran saya RM1,000 sahaja. Belajar bimbingan selama setahun, basic to advance, one to one, belajar sampai pandai. Okey. Bila saya dah offer 20, saya dah buang 20, tinggal 1, jadi tawaran dia sekarang saja. Siapa yang BIN sekarang baru dapat offer RM1,000, belajar selama setahun sampai pandai. Okey, saya share skrin jap. Sekejap Okey. Okey, ni adalah package personal coaching yang mana tadi saya offer 21,000, buang 20 betul, tinggal 1,000. Jadi tawarannya sekarang sahaja. Kita belajar semua 21 subjek selama setahun, ulangannya percuma, bukan setahun baru habis saya letakkan selama setahun tu kalau kata ada perubahan dan sebagainya. Okey, dan mana tak ada limit berapa bisnes yang you ada. Tak ada limit berapa bisnes dan juga berapa banyak bisnes you ada tak kisah, berapa kerap you nak belajar pun tak ada had masa lah yang mana 21 subjek ni semua complete untuk kita buat zero cost marketing. Cuma tawaran dia sekarang lah. Saya tak boleh offer selepas kelas. RM1,000 belajar selama setahun, tak ada limit masa, tak ada limit berapa bisnes you nak promote. Kalau kata you ada beberapa bisnes, ada tanahnya, ada produk jenama sendirinya, ada jadi agentnya sebagainya tak kisah. Okey. Yang nak dapat offer RM1,000 belajar selama setahun, 21 subjek, BIN sekarang. Siapa yang BIN sekarang saja yang akan dapat offer lah yang ni saya akan bimbing one to one. Untuk memudahkan proses belajar nanti, saya akan set lah. Ada masa kita one to one, ada masa yang mana kita akan belajar beramai jugalah. Okay, jadi WhatsApp saya selepas, okay, BIN ke akaun 860-300-6886. You baru cerita apa yang you jual, orang bayar. Macam mana cara dia? Kita akan share ilmu. Jadi bukannya sekadar you ada website saja, tak boleh. Ramai yang datang hari ni dah ada website, ada yang dah ada website, tapi kenapa datang kelas ni lagi? Sebab ada masalah. You punya income yang you dapat hanya based on produk semata-mata. Sepatutnya you dah pergi ke konsultan bisnes tau. Student saya dia jual juga produk hidroponik. Takung tanaman hidroponik tu jual, tapi boleh pergi 3 ke 50 ringgit lah setakung tu. Tapi saya suggest dia on why not khusus hidroponik tanam. Consult orang. Consult orang, advice orang, ajar orang cara tanam, barulah orang beli produk kita, jadi ejen kita juga dalam masa yang sama. Dapat jual baja, dapat jual produk-produk lain. Jadi saya akan guide you bukan hanya buat website, tapi general lah orang kata apa, the whole story tentang bisnes. Topik 21 topik tu dah lengkap dengan close sale-nya, dengan copywriting-nya. Kita akan buat together lah, together yang paling pentingnya. Betul, you all datang kelas saya hari ni, saya ajar. Tapi you all tak boleh buat seorang-seorang. Nak berjaya bukan hanya website saja. Website saja tak cukup. Macam mana you nak naikkan, orang kata apa, publicity untuk business you. Untuk zero cost, tak payah bayar TV, tak payah bayar radio, masuk surat khabar dan sebagainya. Kalau ketika tu offer masuk free lah, tak payah bayar 1 sen pun.
Cuma tawaran dia sekarang saja. Kena pay in sekarang. Pay in sekarang baru boleh dapat offer. Screenshot dan bagi nama. Ada yang tak bagi nama lagi? Kita nak berjaya kena buat sesuatu yang lain jangan ikut orang, ikut sama je. Okay. Tak salah ikut orang. Ada yang kita boleh ikut. Ada yang kita kena buat differently daripada orang lain. Contoh si student yang datang jumpa saya, dia nak jual periuk kan. Saya tanya, you ada skill apa? Masak boleh? Masak boleh. Okay, bila boleh masak, kita buat demo masakan guna periuk tu. Bila dia dah belajar guna periuk tu, confirm lah dia akan beli periuk tu. Tawaran dia sekarang sahaja. Saya akan guide you untuk bina bisnes dalam WhatsApp ni Your first investment adalah datang kelas saya lah, RM1,000 setahun. Bukan setahun boleh habis. Kalau you follow saya rapat-rapat, sebulan lah. Sebulan boleh habis. 2, 3, 4 minggu. Tapi walaupun you habis awal, tapi mula lah. Laju saya rasa macam dah lupa lah apa yang saya ajar. Satu hari ni belajar macam-macam. Saya tak tahu yang mana satu saya dah belajar, mana satu belum, blur terus kan. Nanti dia kena repeat balik. Okay. Bagi nama dah terlepas banyak kelas. Betul, kelas saya dekat luar sana you nak join, tapi saya tak bimbing. Hanya orang yang join coaching saja yang sign up ni, yang mana dia boleh halo-halo Sifu Linda. Halo-halo Sifu, saya ada masalah gini-gini. You all yang tak join coaching boleh tengok dan cuba. Maksud cuba tu susah tau. Alamak tak jadi, nak tanya tak boleh. Alamak tak jadi, nak tanya tak boleh. Lepas tu buat silap, lepas tu jadi gini, jadi macam-macam. Kita nak berjaya mesti ada gurunya nak bimbing. Saya as trainer untuk bimbing you dari segi marketing. Buat masa ni 1,000 satu tahun tak ada limit masa, tak ada limit berapa bisnes yang you jalankan. Buat masa ni Sifu lain tak akan berani offer, tak akan tak akan. Saya akan buat jadual khusus untuk student coaching yang mana saya tengah susun semula. Alhamdulillah dah siap. Yang mana saya akan share. Kita cuba untuk habiskan cepat lah. Bukan kata you kena tunggu setahun, tak. Student saya dia baru kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga dah dapat customer, dah dapat agent. Sebab saya guide you keseluruhannya, copywriting, close sale, macam mana cari agent, macam mana nak train agent, semua saya dah bagi, jadi you all sampaikan semula ilmu saya. Untuk yang join coaching, nota saya akan bagi, jadi sebelum kelas you boleh prepare lah Kita bukan nak buat website je semata-mata, kadang-kadang usahawan ni, orang kata apa kat luar sana lah, saya nak berniaga, saya nak buat website lah, bukan sekadar website. Bukan sekadar website sahaja semata-mata. Kita kena tengok bisnes kita, bisnes yang macam mana, kita tak boleh samakan dengan bisnes orang. Ini orang buka TikTok, kita buka TikTok, orang buka YouTube, kita buka YouTube, ikut je. Buat bisnes ikut-ikutan je kan. Screenshot dan bagi slip pembayaran kepada saya, bagi nama. Kita akan start malam ni lah malam ni pukul 9 malam. Untuk briefing lah, bukan belajar. Saya nak bagi jadual sebab jadual dah finalize dah untuk minggu yang seterusnya. Sebab kalau ikutkan jadual saya baru set dalam esok. Okay, esok. Tapi malam tadi saya dah complete kan yang mana untuk next tarikh. Saya akan susun lah. Okay, screenshot dan bagi bukti pembayaran. Memang tawaran dia sekarang saja lepas kelas you boleh join yang one subject one day lah. Okay, bagi nama dah.
Okay. Okay.